Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam channel saya hari ini 5 hari bulan Mac 2025 Masihi bersama dengan 4 Ramadan 1440 Hijriah. Sekarang ni pukul 6.30 petang. Seperti biasa video daily report kita untuk hari ini. Pagi malam tadi saya seperti biasa tak keluar ke mana-mana sepanjang Ramadan. Setakat ni tak ada keluar mana-mana lagi. Ni muka saya ni tak. Jadi ceritanya hari ni baru keluar. Baru ni pun hari pertama keluar dah. Tak tu hari mula-mula puasa tu keluar dah sekali. Dah Fitri. Ni kali kedua lah keluar panjang Ramadan. Hari pertama ni hari keempat keluar. Cuma ya malam tadinya ceritanya tak keluar biasa lah seperti ketika pagi lepas. Terawih pun tak pergi semalam abut lagi. Jadi malam ni malam kelima terawih lah. Tak tahu lagi keluar ke tidak. Tapi lepas ada buka tu terus sambung main Facebook post semua relax tu. Pukul 9 semaya Isya. Pas semaya Isya tu sambung main internet sampai pukul 2 pagi. Tidur pukul 2 pagi malam tadi. Bangun pukul 5 pagi. Untuk sahur. Makan sahur tu tak tidur lah. Lepas tu sambung main Facebook balik. Relax balik pukul 7.40 siap-siap. Pukul 7.50 terus pergi tempat kerja. Lepas tu sambung kerja malam lah. Buka kotak tiap tuku dah tanah kan. Tuku anak nyamuk tiap tu. Lepas tu buka tu pasal balik. Dia ada pak ni 8 tiap semua. Pak 12 tiap. Ada pak dah ni tengah pak tepi pak. Maknanya pak apa 9, 10, 11, 12. 12 semua tu ya. Lepas tu pasal balik pak lagi lah. Macam mana ada esok ada pak lagi. Untuk esok hari ni pak juga siap pak hari ni. Lepas tu buat si Bing juga lah. Hikap si Bing ada. Sampai pukul 12. Lepas tu duduk sampai pukul 12 hari ni. Pukul 12 hari kerja ni. Lepas tu balik dalam pukul 12 8 minit balik ke rumah pukul 12 8 minit. Lepas tu main internet bukan main internet, edit video baru tengok. Edit video. Lepas tu mandi dulu. Mandi dulu sampai panas kan. Mandi dulu. Lepas tu apa jenis kau bangun pukul 2.30. Bangun pukul 2 mandi pula 2.30 semaya lohur. Lepas tu sambung internet pula sampai pukul asar ni. Pukul asar. Lepas tu semaya asar pada pukul 5 lebih lah. 5 berapa dia 5. Pukul 5 tu mandi pula lah. Terus semaya asar dah pukul 5.10. Lepas tu 5.20 tu tolak pergi atas bagi-bagi untuk jual pasal tani esok lah. Orang ada untuk baik beli segar dengan pucuk ubi dan juga apa pasal gitu. Segar, pucuk ubi dan juga tu apa dia lah tengok dah. Jatuh pisang. Lepas tu terus bergegas pergi ke Pasir Akar. Beli bagai-bagai sikit. Pergi bagai saya ni dah beli DIY. Beli bagai DIY. Juga ni bisa cukup. Lepas tu bag ni plastik ni. Lepas tu cukup untuk kerja pagi esok. Lepas tu pergi kedai cikgu pun beli juga dah. Bagi-bagi sikit. Beli gun ni. Yang bati ni. Lepas tu singgah tu sekejap tu terus balik lah. Balik tu sebut dah singgah orang bisik. Singgah pula kat kedai tu je panggil. Singgah kedai Fikri tu terus je. Tengok kemur tak ada kemur. Lepas tu pakai klik tu. Dan
Siapa kat masjid tu orang panggil. Orang jual dekat masjid tu. Kak Jamilah panggil, bagi 2 bekas kurma. Bukan tu kurma pula dah. Bubur lambu. Tak tahu jadi kodok nampak cair. Lepas tu terus mai ke sini. Pukul ni 6.30 saat ni terus buat video ni. Okey, sekadar itu saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Saya rasa sekadar itu saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.